sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton. Pada hari ini, saya Aisyah Maisarah binti Muhammad Zuhri dari sekolah SK Pokok Senang ingin berkongsi dengan rakan-rakan semua berkaitan dengan sebuah buku yang bertajuk Malaysia, Tanah Tumpahnya Darahku. Buku ini merupakan siri edukomik anak Muslim yang ditulis oleh Puan Saadah Taib. Puan Saadah Taib merupakan salah seorang pengasas kepada syarikat buku anak Muslim Sendirian Berhad. Hebat kan Puan Saadah ni? Beliau merupakan orang kuat dan tulang belakang kepada anak Muslim. Siapa yang tak kenal dengan anak Muslim? Mesti ramai peminatnya, kan? Buku yang sangat menarik perhatian ini direka oleh Encik Azhar Abdullah. Lihatlah betapa cantiknya kulit buku ini. Tak sabar rasanya untuk baca komik ini sekiranya melihat kepada kulit bukunya sahaja. Buku ini mempunyai 96 muka surat kesemuanya serta berharga RM12. Murah kan kawan-kawan? Jom lihat dan dengar saya sampaikan isi kandungan cerita komik ini. Komik ini menceritakan tentang perharmonian kaum di Malaysia dengan berbagai kaum, agama dan bangsa. Kemudian kita lihat pelbagai jenis dialek yang diguna pakai oleh orang rakyat Malaysia seperti kitab tausiq, makanan Sarawak nan nyaman-nyaman serta khabar semua waras ke? Kalau nak tahu maksudnya, kenalah baca buku ni. Kemudian, buku ini ada bercerita mengenai bumi bertuah di mana terdapat banyak tempat menarik yang boleh dilawati di Malaysia seperti Kota Kinabalu, Zoo Negara dan Perlis Indira Kayangan. Buku ini juga ada menceritakan tentang permainan tradisional seperti nenek-nenek si bongkok tiga, siang mengantuk malam berjaga. Cuba kawan-kawan sambung. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa baca komik ni ya. Dan yang paling menarik sekali adalah tentang makanan-makanan tradisional yang terdapat di Malaysia. Siap bagi resepi lagi dalam bentuk ilustrasi yang sangat menarik. Cuba kawan-kawan lihat ni. Ada resepi nasi lemak. Akhir kata, buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh semua pendekat umur kerana mengandungi pelbagai ilmu yang bermanfaat tentang Malaysia serta dapat memupuk semangat patriotik di kalangan rakyat Malaysia. Selamat membaca ya kawan-kawan semua. Akhir kalam disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.